Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pembentukan suku kata dalam sistem ejaan Rumi. Terdapat 3 perkara yang akan saya jelaskan pada hari ini iaitu kata dasar, kata berimpuhan dan juga bentuk gandaan. Kata dasar merupakan pembelajaran yang asas di dalam subjek bahasa Melayu terutamanya dalam mengenal pasti sesuatu perkataan. Terdapat 6 jenis kata dasar. Yang pertama ialah kata akar, kata yang belum diberi apa-apa imbuhan, contohnya seperti tangan, guna ataupun hulur. Yang kedua, kata tunggal, kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan dan tidak mengalami proses pemajmukan atau penggandaan. Dan yang ketiga, kata majmuk, dua kata atau lebih patah perkataan yang bersatu untuk membentuk satu perkataan baru yang membawa satu makna tertentu. Seterusnya, kata terbitan. Kata terbitan mengandungi kata dasar yang menerima atau mendapat imbuhan, contohnya seperti menggunakan ataupun menghulurkan. Yang kelima, kata ganda. Kata ganda ialah proses pengulangan perkataan atau kata yang terbentuk secara sebahagian atau keseluruhannya. Dan yang terakhir sekali di dalam kata dasar ialah frasa. Binaan yang terdiri daripada satu patah kata yang berfungsi sebagai konstituen ayat sama ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Seterusnya, kata berimbuhan. Kata berimbuhan bertujuan untuk mencipta satu perkataan baharu, imbuhan yang merupakan sejenis alat untuk menukar kata dasar kepada perkataan baru. Jenis-jenis kata imbuhan. Yang pertama, awalan. Imbuhan yang terletak di hadapan kata dasar. Contohnya, berbagi ataupun menerima. Kat sini, kata imbuhan awalan dia ialah ber dengan me. Kemudian, akhiran. Imbuhan yang terletak di belakang kata dasar. Contohnya, cubaan ataupun hartawan. Kata dasar di sini ialah cuba, manakala kata imbuhannya ialah an dan wat. Seterusnya ialah kata imbuhan sisipan. Imbuhannya terletak di dalam kata dasar tersebut. Contohnya kita cakap tunjuk. Kemudian kita nak jadikan dia ada kata imbuhan sisipan, dia akan jadi telunjuk. Dan juga gemilang. Gilang menjadi gemilang. Macam tu. Dan juga yang terakhir, kata imbuhan apitan. Imbuhannya terletak di hadapan dan di belakang kata dasar. Contohnya menggunakan, keraguan. Bentuk-bentuk gandaan. Bentuk ganda yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulangi secara separuh atau keseluruhannya atau pada bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Terdapat 3 jenis penggandaan. Yang pertama, penggandaan penuh. Yang kedua, penggandaan separa. Dan yang terakhir, penggandaan berentak. Penggandaan penuh bermaksud kita menggandakan seluruh kata dasar itu tanpa menambahkan apa-apa imbuhan. Contohnya, pulau-pulau, rama-rama. Yang kedua, penggandaan separa. Kita menggandakan sebahagian sahaja daripada kata dasar tersebut. Contohnya, kekura, pepohon, berlari-lari. Yang terakhir sekali, penggandaan berentak iaitu mengikut rentak bunyi tertentu sesuatu kata dasar itu. Contohnya sayur. Dia boleh jadi sayur mayur. Buah-buahan. Kita tambah sedikit imbuhan dekat buah-buahan. Dan yang terakhir sekali, kayu-kayan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua.